dan mengasihi orang yang mengasihinya. Itulah syarat yang ketiga tuan-tuan, iaitu mengasihi orang yang mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, siapakah orang yang paling sayang dekat Nabi, Ustaz? Siapakah orang yang paling cinta dekat Nabi? Siapakah orang yang paling kasih dekat Nabi? Tuan-tuan, tak lain dan tak bukan, mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba tengok dalam diri kita, tuan-tuan, berapa ramai sahabat Nabi yang kita baca sirah mereka. Berapa kali kita baca dekat cucu kita sirah para sahabat Nabi. Berapa kali kita baca sirah sahabat Nabi kepada anak kita hari ini. Maka tuan-tuan, itu di antara cara yang untuk kita faham siapakah yang sayang dekat Nabi. Tentulah sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan, bila dapat cucu sebagai contoh, dapat anak sebagai contoh, nama pertama yang muncul apa, tuan-tuan? Ada orang nama pertama muncul Roberto Carlos, Roberto Mancini, tuan-tuan, Allah, Roberto Mancis, macam-macam, apa, Zidane, tuan-tuan, Allah Akbar. Maka kata para ulama, benda yang simple ini juga kena ambil pot, kata orang muda, kena ambil tahu. Mana dapat cucu, nama yang keluar dari minda kita, kalau keluar sahabat Nabi, mudah-mudahan termasuk kategori itu. Tuan-tuan, kalau dah tak ada anak, dah tak ada cucu, tak apalah. Tapi kalau tengok menantu tengah menantu, muncul yang pertama sekali keluar namanya, contohnya apa, tuan-tuan? Nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda apa, tuan-tuan? Sebagai tanda sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu satu episod. Dan pada bahagian yang kedua, ada juga orang yang tidak sayang dekat sahabat Nabi. Dia sayang sebahagian, dia kutuk sebahagian. Siapakah mereka, tuan-tuan? Mereka lah golongan Syiah. Tuan-tuan, hati-hati dengan Syiah, tuan-tuan. Syiah ini memang membunuh kita, dan mereka telah memusuhi ahli sunnah wal jamaah ratusan tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala alam, kelihatan Syiah, mereka memang membenci sebahagian sahabat Nabi, dan mereka kata yang ini semua ni kafir daripada baginda wafat. Tuan-tuan, Syiah sangat bahaya, dan kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada terkena dakwah Syiah. Tuan-tuan, selamat ataupun tidak, tuan-tuan? Tak selamat sebenarnya. Tuan-tuan, subhanallah, di Malaysia ni pun Syiah dah masuk lama ke sini. Dalam kajian menunjukkan Syiah masuk sejak daripada zaman para Meswara. Okey, apabila orang Islam yang di tanah Melayu diterima Islam, maka masuk sekali Syiah bersama mereka. Apa buktinya, tuan-tuan? Sejak bila orang Melayu makan tongkat Ali, tuan-tuan? Sejak bila orang Melayu punya Kashif Fatimah, tuan-tuan? Ratusan tahun, kan? Bahkan kalau saya difahamkan orang yang nak cabut akar tongkat Ali yang asli dalam hutan tu, ada mentera dia, kena sebut juga dengan izin Ali, nampak, tuan-tuan? Siapa Ali, tuan-tuan? Orang Syiah mendewa-dewakan Ali sampai mereka kata sepatutnya Jibril ni turun wahyu, Tuhan suruh Jibril bagi wahyu dekat Ali, tapi wrong address. Jibril bagi wahyu dekat Muhammad, salah. Maka banyak kali Jibril salah, akhir semua dia bagi dekat Muhammad, tapi bagi dekat Ali. Ini di antara dakwah Syiah. Maka orang Melayu pun yang kuat Ali, orang lelaki nak makan dia kuat makan tongkat Ali, orang perempuan nak kuat makan tongkat Kashif Fatimah. Maka masyhurlah Kashif Fatimah dan tongkat Ali. Jarang kalau saya jual, malam ni saya kata saya buat air Kashif Osman, siapa pun tak beli tu. Semua orang nak kopi campuran 8, di antara tongkat Fatimah, tongkat Ali. Produk taklah produk apa, memang tongkat Ali. Tapi orang bola tak pernah menang lagi.
nak potong kat mana buat ada kat kita tapi tak menang. Subhanallah. Tapi ringkasnya betul-betul ringkasnya itulah di antara petanda-petanda Syiah ada bersama kita tanpa kita sedar. Baik, tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Maka jumlah sahabat Nabi itu ratusan ribu. Kata Al-Imam Az-Zahabi, apabila baginda wafat, jumlahnya mencecah 1,114,000 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua sayang kepada semua itu. Termasuklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tuan-tuan, kalau tuan buka buku tingkatan 6 Sejarah Islam, tuan-tuan bacalah kisah Muawiyah yang begitu teruk. Tuan-tuan, ini semua fitnah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan akibat datang daripada sumber Syiah. Tuan-tuan, lihat, that's why tiadalah orang Melayu sama ada di Malaysia, Brunei, Singapura yang bagi nama cucu dia Muawiyah. Tuan-tuan, ada. Joya ada. Joya ada. Maisarah ada. Tapi Muawiyah tak ada. Hatta saya pun tak bagi nama anak saya Muawiyah. Kerana anak saya kalau nama Muawiyah, mungkin nanti pada masa depan dia ada urusan di Iran, tak boleh masuk dia tuan. Sama lah macam hari ini orang yang berjanggut nak pergi Amerika, nak pergi Britain, mungkin kena cek sangkut dekat Heathrow dan sebagainya. Mungkin. Maka ramai orang Melayu tak bagi, bukan ramai, memang tak ada pun yang bagi nama anak dia Muawiyah kerana apa? Begitu buruk gambaran nama Muawiyah ini kerana beratus kuasa dan sebagainya. Ringkasnya tuan-tuan, sekalipun begitu, kalau benarlah kisah itu, tapi kita masih kata apa? Muawiyah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita sayang dengan dia. Ringkasnya begitu. Dan mungkin dia buat silap kerana apa? Dia manusia biasa. Ringkasnya begitu. Baik. Kemudian yang keempat tuan-tuan, difa' an sunnati. Protect. Kita bersungguh-sungguh pertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kita pertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa cara sekalipun. Baik, yang kelima, nasyar sunnati. Sebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarkan sunnah Nabi dengan apa cara sekalipun. Yang terakhir, at-ta'addub an zikri. Beradab apabila orang membaca hadis Nabi, beradab apabila mendengar hadis Nabi, dan beradab apabila mendengar kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dia 6 tips yang saya simpulkan teorinya tuan-tuan. 2 B H C S. Teori Siti. Okey, saya ulang balik teorinya tuan-tuan. 2 B H C S, iaitu puji, cenderung hati, cinta kepada orang yang cinta Nabi, pertahankan sunnah Nabi, sebarkan sunnah Nabi, dan beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, maka lepas daripada itu kata Al-Qarni, maka mengasihinya, mengingatinya dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriku ini suka lafaz-lafaznya, kalimahnya dan hadisnya. Tuan-tuan cuba lihat saya dan tuan-tuan letak hal itu. Maka mudah-mudahan mulai malam ni tuan-tuan, kita berazam kita suka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan aku suka masjidnya. Tuan-tuan, masjid apa kan? Masjid Nabawi. Dan kesemua masjid orang Islam dia suka, insya-Allah taala. Tuan-tuan, ada orang sampai Masjid Nabawi, dia kata aku sayang dekat Nabi ni. Maka bila sampai depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak nak beranjak, dia tunggu lama tuan-tuan. Jenuh Pak Arif kata, ya hash roh. Pakcik belah lah, amat lagi batu belakang hang ni. Dia buka tuan-tuan. Rupa-rupanya dalam poket dia ada scroll. Scroll nama-nama orang yang kirim salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar scroll. Salam pertama, Pakcik Majid, kampung yang salam dekat Nabi. Tuan-tuan, yang ni semua melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang namanya.
Kirim salam sebut nama fulan bin fulan, ya Rasulullah, fulan bin fulan kirim salam. Yang ada apa tuan-tuan? Assalamualaikum ya Rasulullah, dan habis seterusnya. Apa yang ada? Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun sampai orang kampung, Pak Mat Timping kirim salam, Pak Mudin kirim salam, tak ada. Yang tu lain kali lah. Sebab Nabi ni bukan Pak belakang kita. Okey, maka itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena berhadap dengan Nabi sama ada baginda masih hidup maupun baginda dah wafat tuan-tuan. Baik. Maka suka masjid baginda sallallahu alaihi wasallam. Tempat salat dan mihrabnya, dan tidak ada seorang manusia yang lebih agung anugerahnya kepada aku selain Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mulai malam ini tuan-tuan kita keluar daripada minda kita, pada jiwa kita. Kita kata apa yang paling agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun Soekarno, tak ada apa-apa. Kan Soekarno kan? Kita baca buku biografi Soekarno. Hebat dia kita orang tua ni. Masya Allah dia. Dia ceramah Allah. Kata mereka hujan ke, orang tunggu sampai habis. Punya hebat ceramah bila tu dia. Allah Akbar. Tapi belakang tu skandal macam-macam. Maknanya buangkan. Letak Muhammad yang paling agung. Ada pun yang lain-lain semua ni ada masa benar dan masa salah. Mereka begitu. Baik. Kemudian katanya lagi, dengannya aku ikuti dan kepadanya, daripadanya aku mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kata para ulama, petunjuk yang paling benar, petunjuk yang paling agung adalah petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, maka kata Al-Imam Al-Auza'i, satu manhaj yang benar katanya, la taqulu hatta yaqul wa la tuf'al hatta tu'mar. Apakah maksudnya tuan-tuan? Kata Imam Auza'i, jangan kamu sebut satu benda sehinggalah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu buat satu benda sehinggalah ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkas. Maka kagum hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuan-tuan, katanya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam aku kenal Tuhanku dan dengannya aku ikut kepadanya dan berakhir kekagumanku. Maka tuan-tuan, itulah dia mukadimah saya pada malam ini. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, mulai malam ini kekaguman kita, kehebatan kita adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun sekadar daripada baginda, semua yang berada di bawah kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka hadis yang saya baca sebentar tadi adalah berkenaan dengan satu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya hurai tempoh hari. Berkenaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'manu alladhi yarfa'u ra'sahu fi salatihi qabla al-imam ay yuhawwil Allah suratahu fi suratin himarin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya pernah sebut dekat tuan-tuan, dulu saya datang, saya kata tuan-tuan, saya berkongsi dengan tuan-tuan bacaan-bacaan tertentu. Dan satu ketika saya mari, saya kata saya berkongsi pergerakan salat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini, sunnah yang saya rasa saya perlu utarakan sekali lagi tuan-tuan, iaitu sunnahnya ialah Nabi kata tidak akan berasa aman seorang manusia itu apabila kepalanya angkat lebih awal daripada imam semasa salat, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan tukar kepalanya menjadi kepala himar ataupun kaldai. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, maka mudah-mudahan pada malam ini tuan-tuan, sunnahnya tuan-tuan, kita mengikut perbuatan imam selepas daripada imam menyebut perbuatan dia. Maksudnya bila imam Allahu Akbar, baru kita susuri dengan perbuatan kita dan pergerakan kita. Jangan lebih dulu daripada imam. Kerana apa tuan-tuan? Nabi beri satu peringatan, siapa yang mendahului imam, Allah Ta'ala akan tukar kepalanya menjadi kepala himar. Maka tuan-tuan, sunnahnya ialah mengikut imam dan bersabar dengan imam. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
Maka hari itu saya sebut dekat tuan-tuan berkenaan hari ini. Dan saya pernah sebut dekat tuan-tuan, ada tempat saya pergi baru terang tadi, tuan-tuan, sunnah Nabi bersabar dengan imam, tunggu sampai imam buat. Jangan potong imam, jangan langgar imam. Tuan-tuan, riba-riba lepas bagi semayang, tuan-tuan, potong juga, tuan-tuan. Allahu Akbar. Rasa tak sampai mesej tu. Kadang-kadang kita ingat tak ada masalah. Masalah tu sebab Nabi ancam begitu. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, berpada-padalah dengan sunnah Nabi SAW dan berusaha untuk taat kepada hadis-hadis baginda SAW sekadar yang kita mampu. Dan yang terakhir pada malam ini, tuan-tuan, saya nak tutup dengan apa? Saya nak tutup dengan perkataan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tuan-tuan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Ada benda yang kita boleh ambil daripada dia dan ada benda yang kita boleh kata aku tak terima, tak ada masalah. Kerana dia bukan Nabi. Okey. Tapi hebat dari Ibnu Qayyim ini, banyaklah kitabnya. Di antara kitab yang dibaca oleh para ulama ialah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang tuan-tuan kena baca, saya rasa. Okey, ada terjemahan. Okey, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Katanya apa, tuan-tuan? Kullama aktsara man zakara al-mahbub wa istihdaruhu fi qalbi wa istihdaru mahasinahu wa ma'anihi al-jariba lihubbihi wa tazayud shawqihi ilayhi wastawalla ala jami' qalbi. Tuan-tuan, ringkasnya katanya, selalulah menghadirkan diri, mengingati Nabi SAW. Sesungguhnya nanti Nabi akan masuk dalam hati kamu. Tuan-tuan, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ringkasnya apa, tuan-tuan? Dulu masa tuan-tuan bercinta dululah dengan perempuan, tuan-tuan apa? Kalau kahwin cinta lah, kalau kahwin match ni, ada orang match kan, tak boleh buat apa lah. Tapi ringkasnya, kalau tengah bercinta tu, kata orang Indonesia, apa, tai kucing rasa coklat. Punya oleh hebat cinta tu. Tuan-tuan, punya hebat cinta tu, subhanallah, memang terbayang-bayang, terkenang-kenang, subhanallah. Tapi soalnya, adakah itu yang kita mahu sebenarnya? Tuan-tuan, maka mudah-mudahan pada malam ini sebutlah sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dia akan masuk dalam jiwa, tuan-tuan, dan doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari, tuan-tuan, supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kita perasaan jatuh cinta kepada Nabi SAW dan berusaha untuk apa, tuan-tuan? Untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW berdasarkan ilmu yang sahih. Tuan-tuan, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, maka sekadar itu untuk malam ini, maka